Banyak-banyak saman trafik saya, saman trafik baru ni paling menggembirakan saya. Cuba bayangkan, kita kena saman, kita kena keluar duit, tapi itulah saman yang mana menggembirakan kita. Wesak Day, Isnin baru ni, saya kena saman. Macam biasalah, bila kita kena saman tu, kita rasa bengang, nak kena keluar duit pula kan. Duit dah lah, tengah-tengah bulan cukup-cukup ada kan. Jadi, kita rasa bengang, kita rasa marah. Cerita dia bermula, saya buat satu U-turn. Saya baru je keluar daripada beli barang, kemudian saya perlu U-turn dekat jalan besar tu. Lepas je U-turn tu, terus nampak seorang anggota trafik. Dia pegang walkie-talkie, dia macam dah cakap dengan anggota lain. Dalam hati saya, sudah memang kena lah ni. Pendekkan cerita, bila dah kena saman tu tadi, saya letak surat saman tu dalam dashboard saya. Itu hari Isnin. Hari ni, saya keluar dengan anak-anak saya beriadah pagi. Anak duduk depan, dia pergi buka dashboard. Dia pun nampaklah surat saman tu, dan dia tanya, "Abi ni apa dia?" Saya tengok surat saman, saya pun ceritalah, "Ni saman." Mereka pun tanya, "Apa tu saman?" Saya pun bagi tahu, saman ni denda. Denda tu apa pula? Denda tu macam anak-anak kalau buat salah nanti Abi rotan, tapi yang ni kerajaan yang bagi denda dekat Abi. Dendanya apa? Dendanya kena bayar duit. Kesian ke Abi? Saya pun cerita macam tu lah dekat anak-anak. Bukan sekadar tu, saya dapat terangkan undang-undang jalan raya, terangkan keselamatan jalan raya, disiplinkan mereka untuk duduk dalam keadaan duduk yang betul. Yang mana selama ni, erti duduk, bayangkan anak dalam kereta mereka ingat padang futsal. Seorang bergayut, seorang baring dekat atas lantai, seorangnya nak duduk dengan kita juga. Macam-macam situasi lah. Tapi hari ni bila dapat terangkan tentang saman tu, dapat juga disiplinkan dalam kereta. Maka surat saman yang sama yang sepatutnya kita rasa marah, terasa macam bengang dengan polis trafik saman kita tu, hari ni saya rasa bersyukur sebab dapat ubah situasi dalam kereta saya yang selama ni macam padang futsal dah bertukar macam kereta lah. Macam dalam kereta yang sebenar-benarnya. Saya percaya kawan-kawan yang ada ramai anak pun melalui perkara yang sama. Jadi saya ada dua cara macam mana kita nak twist situasi kita daripada kita ada kemelut perasaan yang bengang, yang marah tadi tu kepada rasa yang lebih aman. Pertamanya, kita kena selalu ingat bahawa setiap ujian yang kita lalui ada hikmah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan tersebut tepat pada masanya. Dan yang kedua, kita kena pelajari syukur. Bila mana kita lalui satu kesusahan, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah tak berikan kesusahan yang lebih pada kita. Contohnya, bila kita tersadung batu, maka kita bersyukur yang luka cuma ibu jari kaki, bukan seluruh kaki. Jadi itulah dua cara kita dapat twist kita punya rasa bengang menjadi perasaan yang lebih tenteram, lebih bahagia. Saya Abdullah Al-Mawardi, dulu mengajar di pengajian alim. Sekarang ni sudah berhenti daripada pengajian alim. Saya nak menjadi seorang marketer dan dalam masa yang sama saya sedang bangunkan perfume saya sendiri. Jemput follow saya.